والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya kasihi sahabat saya, hijab saya yang berbahagia dan makhajul yang dari Al-Hafiz, tamu khas kita pada ini yang saya muliakan insyaAllah Ustaz yang saya hormati pengurusi dan timbalan pengurusi yang mana tu dan timbalan pengurusi serta jadi jawatan kuasa Cik Osman yang bersama yang saya muliakan Hadratul Asatidzah wal Ustazah, tuan-tuan guru, para ustaz, para ustazah, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, buyuh rahman, ahlul Quran, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, tak lupa sahabat-sahabat saya juga daripada pegawai-pegawai masjid, Ketua Putra, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan masjid, dan yang hadir daripada kaum muslimin muslimat pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasrat dan hajat saya terkena dengan Datuk Sohan, Datuk kata takji. Jadi dia nak kata, dia nak duduk dia kata tu dia ejan macam mana dengan jawapan kuasa datang. Jadi ini insyaAllah lah saya dia datang nak seronok pasal Quran. Jadi Alhamdulillah dia cerita pasal Quran ni Datuk dan juga hadirin hadirat semua. Saya hanya sekadar nak berkongsi keseronokan dan kegembiraan ahli Quran ini dengan satu sabda Nabi SAW yang diketik juga oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin yang pun ada, yang disebut oleh baginda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ini kegembiraan kita. Sebaik-baik kamu, taklah yang paling baik. Yang paling mulia, yang paling baik, sebaik-baik daripada kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jadi hadirin hadirat yang hadir, saya ingatkan diri saya berkongsi pesanan ini kepada kita yang hadir. Maka kita teruskan libatkan diri dengan dua tugasan diri, iaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Tiada yang lebih mulia daripada itu. Kita buat kerja lain, kita teruskan. Kita belajar ilmu lain, teruskan. Kita libatkan diri dalam bidang-bidang kehidupan yang lain, teruskan. Tetapi ingatlah, di antara semua kemuliaan yang Allah beri kepada hamba Allah ialah mereka yang melibatkan diri dengan Al-Quran. Justru itu saya merakamkan ucapan syabas dan tahniah. Hari ini kita tangkap dengan orang perempuan ramai hari ini. Ini berapa orang fungsi satu orang lagi, saya pun tak tahu bila anda. Jadi tahniah dan syabas kerana akak-akak semua di masa saya dengan ahli Quran sepanjang akak yang beramai, akak-akak semua, akak-akak semua, hadirin hadirat, saya ucapkan tahniah, syabas, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita antara yang Allah pilih untuk libatkan diri dengan Al-Quran. Bukan kita puji diri kita, tidak. Kita bukan bangga diri kita, tidak. Kita melapaskan rasa teramat syukur kerana Allah pilih kita dalam majlis ini, di dalam penglibatan ini, yang barangkali Allah tidak pilih buang kepada orang lain. Al-Quranul Karim wahyu ilahi, kata satu syair. Al-Quran itu merupakan wahyu ilahi. Pasal itu kita mulia. Ingat, Al-Quran diturunkan pada malam bulan Ramadan, malam itu jadi boleh.
Malam Lailatul Qadar itu mulia, lebih melebihi daripada 1000 bulan. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril lebih mulia dari malaikat yang lain. Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah menjadi mulia daripada rasul-rasul yang lain. Al-Quran dibaca, diberikan, dikurniakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad lebih mulia daripada umat-umat yang lain. Al-Quran yang dibaca ini, oleh kerana kemuliaannya, maka Allah beri hadiah untuk menjadi teman di dunia, di alam barzakh, dan juga di dalam syurga, insya-Allah. Terima kasih semua. Mohon maaf, selamat berpuasa. Dan pagi kalau ada yang lupa, sejak buat selamat hari raya. Maaf lahir dan batin. Selamat bertemu dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ya. Ingat berdoa ya. Hadiahkan bacaan Quran tadi kepada kedua ibu bapa kita. Jangan lupa hadiahkan kepada mereka yang terhinakan. Itu sekadar sedikit intisal daripada saya. Saya terus kepada sahabat saya yang Datuk Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Seratus Rajangan, Fahri Ibn Faham dan juga Hakim Ibn Faham. Saya mesra bagi beliau dengan hamda Rasulullah. Seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Hamdan sebagai berpuasa, imam, ibu-ibu, berhormati Allah Subhanahu wa taala. Summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini dapat kita bertemu. Allah Ta'ala masih lagi memberi nafas kepada kita. Kawan kita dah pergi, jiran kita dah pergi, ramai di diri kita telah pergi menghadap Allah. Tetapi dalam ramai itu Allah masih pilih kita dapat bersama di dalam bulan Ramadan sehingga hari ini. Tidak adalah keuntungan yang besar yang diperolehi oleh umat Nabi Muhammad SAW, iaitu apabila mereka dipertemukan Ramadan. Rupanya kesempatan kita dapat berjumpa dengan Ramadan ini adalah hadiah yang paling istimewa. Bukan mainan, bukan kecil punya hadiah, besar. Kerana apa besar? Ibu-ibu dirahmati Allah, kerana kita berdosa jadi orang yang berpahala. Kita ahlul nar. Kita adalah senarai orang yang duduk dalam senarai nama, yang masuk yang ke dalam neraka. Tetapi dengan kerana bertemunya Ramadan, Allah boleh tukar nama tersebut duduk dalam senarai sebagai ahli surga. Kerana bertemu Ramadan, dia adalah orang yang dilaknati oleh Allah, ditakdirkan dengan dia bertemu Ramadan, dia ditukarkan termasuk di kalangan orang yang diberi rahmat oleh Allah, diampunkan oleh Allah. Dia adalah orang yang jauh dengan redha Allah, dengan kasih sayang Allah. Dengan kerana dia dipertemukan Ramadan, dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bayangkan 280 darjah begitu ya, dia punya swing dia punya tukar dia. Tidak adalah dengan kerana benda lain, melainkan satu, iaitu apa? Dipertemukan Ramadan. Ibu-ibu pada rahmati Allah, bagaimana definisi bertemu Ramadan yang jadi arti kepada kita? Adakah bertemu Ramadan orang tak makan, kita pun tak makan, begitu sahaja sampai time berbuka kita berbuka, kemudian besok puasa lagi, hari demi hari, hari demi hari. Waktu tidur kita tidur, lepas tu time buka kita buka, time more kita more, lepas tu besok kita sambung lagi hari demi hari sampailah Aidilfitri. Adakah begitu sahaja? Dalam konteks kita melanggar Ramadan nak dapat redha Allah? Tidak. Tetapi orang yang menghidupkan Ramadan. Siapakah mereka yang menghidupkan Ramadan? Bukan sekadar di pelapar dan dahaga sahaja, iaitu termasuk salah satunya orang yang menghidupkan Ramadan itu mereka yang tidak bercerai tanggal dengan Al-Quran. Banyak ni yang menghidupkan Ramadan, qiyamnya, solatnya,
tahajudnya, sembahyang tasbihnya, macam-macam yang hidupkan Ramadan ni. Tapi salah satu yang hidupkan Ramadan apa dia? Qiraatul Quran. Kita banyak tak sedekah? Banyak. Banyak kan? Kita tepuk dada tanya hati. Kita saja boleh jawab. Banyak tak kita sedekah? Saya tak tanya ibu-ibu. Bapa-bapa tanya sebab tak ada bapa-bapa sini. Banyak ibu-ibu saja. Ada ibu semua sihat? Sihat. Bapa-bapa tak perlu tanya sebab tak ramai. Panggil spesies saya hampir pupus nampak. Gurau-gurau saya, kita gurau. Kalau ibu tak tidak puasa ni, ngantuk pula saya kan. Lepas ni ada tarik tak lepas ni? Ada dia tarik insya-Allah. Ibu-ibu, bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut apa tadi tentang Quran? Saya sebut apa tentang Quran? Boleh ingat? Tadi orang nak bantu saya cerita tentang Quran tadi kan? Lupa dah. Okey, saya tanya, banyak tak sedekah? Tepuk dada tanya iman, betul? Saya cakap dari sendiri, saya tak banyak sedekah. Habis, apa yang istimewa Ramadan ini? Untuk saya dah terlepas satu. Saya banyak tak berselawat kepada Nabi? Tak banyak juga. Tak banyak. Kira boleh kira lah, tak banyak. Saya dah terlepas juga orang yang hidupkan Ramadan dengan banyak selawat tak tersekat. Saya banyak tak beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Banyak tak? Tepuk dada tanya, congak, tak banyak. Maka saya sudah terlepas menghidupkan Ramadan dengan istighfar. Langsung apa yang tinggal untuk saya? Apa yang tinggal untuk saya? Untuk saya termasuk golongan orang yang menghidupkan Ramadan. Sebab itu saya kata ibu-ibu apa dirahmati Allah, ini adalah satu hadiah yang istimewa yang Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ramadan, yang kedua Al-Quran. Cukup ibu-ibu bawa dia, ibu-ibu peluk dia, ibu-ibu cium dia. Sesekali buka tengok, cium dia. Baca satu dua ayat je, tapi bawa pilih. Kenapa tak mengaji? Tak berapa pandai sangat Ustaz. Dulu maklum dulu kami ni tak boleh belajar. Jadi sekarang tak berapa nak pandai sangatlah. Tapi hari ni baru sudah. Tapi rasa kasih dengan Quran. Bawa selalu ke acah-acah pelakon-pelakon ngaji. Biarlah mak tak tahu pun. Macam tu. Kita bukan nak tunjuk kepada manusia, tetapi kita mau tunjuk kepada Allah. Kita nak tunjuk dekat dia. Dekat siapa? Dekat Quran. Kalau boleh baca. Boleh banyak pun banyak pun. Ini khatam Quran. Mungkin kita sudah khatam, dan mungkin kita dalam perjalanan untuk khatam, dan mungkin kita tidak akan khatam. Tetapi kita tetap hadir majlis khatam. Apa cerita yang hadir majlis khatam sedangkan tak khatam? Boleh begitu? Ia boleh. Bukan berarti majlis khatam itu untuk orang yang khatam. Kena jelas. Majlis khatam adalah saya sebut tadi bertautan hati kepada Al-Quran. Bertautan hati kepada Al-Quran. Dalam ramai-ramai ada seorang yang khatam, sudah cukup. Maka kita menumpang doa dari majlis khatam itu dengan 70,000 para malaikat mengaminkan doa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang Allah pilih dapat hidup bersama Al-Quran sampai mati. Ibu-ibu apa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah kerana kita dikurniakan Al-Quran. Apabila kita diberi kesempatan oleh Allah sudah dapat bersama dengan Al-Quran, sungguh-sungguh ikat hati kita dengan Al-Quran sungguh-sungguh dan berazam sungguh-sungguh. Aku tidak akan mati melainkan aku mati dengan Al-Quran. Boleh ibu? InsyaAllah seperti yang kita berdoa dalam majlis khatam.
Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Kita baca doa, kita amin saja. Jadi mungkin kita terlepas pandang apa yang maknanya itu. Kan? Apa yang makna itu? Allah yang Al-Quran lana fid dunya qarina. Ya Allah ya Tuhanku, jadilah Al-Quran yang aku baca ni teman aku atas dunia ni. Teman aku atas dunia. Rupanya Quran jadi teman atas dunia ibu. Ada masalah? Datangi dia. Tension, stress, datangi dia. Ada problem, datangi dia. Ada gundah gulana, datangi dia. Jangan jauh dari dia. Hati kita akan semakin besar. Teman hidup, wa fil qabri nisan. Di dalam kubur dia adalah seorang yang sangat manja dengan kita. Teman yang akrab, mukhlis. Tadi teman saja, tapi dalam kubur ni teman hati. Teman hati, oh dalam maknanya. Kenapa dia kata mukhlis teman hati? Kerana dalam kubur tidak adalah satu saat yang diperlukan oleh manusia, iaitu ketenangan hatinya daripada ketakutan. Atas dunia kesunyian, bukan takut, sunyi, teman. Tapi dalam kubur bukan sekadar teman, kita nakkan teman yang menemani hati kita daripada segala ketakutan. Maka Al-Quran adalah jalan Islam. Wa fil qiyamati syafi'an, wa fil qiyamah syafi'an. Dan jadikanlah pada hari kiamat nanti dia ini adalah pembela, dia ini penolong aku, dia ini pempuja aku. Kemudian apa? Boleh bantu saya? Sambungan dia. Wa ilal jannah rafiqa. Di syurga dia adalah kekasih kita. Rafiq, dia adalah kekasih. Wa minan nar sitra wa hijaba. Dan dibentingkan kita daripada neraka jahanam. Kita dengan neraka itu dibenting. Quran ini jadi benting. Kita nanti tak masuk neraka lagi, tetapi kita mendekat dengan neraka itu dalam satu azab. Satu azab. Dapat faham neraka itu satu azab. Belum masuk neraka, ibu-ibu bapa dirahmati Allah. Maka orang yang istiqamah dengan Al-Quran, orang yang fokus dengan Al-Quran, hati dia sentiasa terpaut dengan Al-Quran. Al-Quran bersedia menyerahkan dirinya menjadi sitrat wa hijab. Sitrat wa hijab itu macam lansir itu. Sitrat. Untuk jadi apa? Jadi hijab antara jemaah lelaki dengan jemaah perempuan. Begitu. Nanti di akhirat Quran jadi hijab antara kita dengan neraka. Panjang lagi doa kalau nak cerita doa. Jadi kalau kita memahami maknanya, kita akan bermakna penuh perasaan bersama dengan air mata kita. Ibu-ibu, bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di masyarakat kita duduk, dibacakan amalan kita duduk, kitab amal kita akan dibuka, akan dipaparkan, akan dibaca satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita buat. Tidak ada manusia yang boleh mendongak kepada dia untuk mendengar amalan dia, untuk melihat amalan dia. Mari kita dengan Allah Subhanahu wa taala tunduk dengan penuh ketakutan menunggu keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ibu-ibu bapa dirahmati Allah, apakah lagi harapan yang buatkan kita boleh selamat di sisi Allah di masa nanti bila keadaannya begitu. Kitab kita dibuka di hadapan Allah dan dibacakan satu persatu sejak umur balik sampailah mati. Kau buat ni, kau buat ni, lepas tu kau buat ni 10 tahun, kau buat ni 9 tahun, kau buat ni 12 tahun, kau buat ni 13 tahun, kau buat ni. Sampai umur 60 tahun kita akan dipertontonkan kepada kita. Kenapa dipertontonkan?
Kerana kita akan mendakwa kepada Allah, kita akan menafikan di hadapan Allah. Ibu-ibu menerima Allah, manusia akan menafi di hadapan Allah. Wahai Allah, aku tidak kuat wahai Allah. Dia takut dengan azab Allah, dengan Allah pun dia nafi. Maka Allah baca amal. Kau tengok, bukan sekadar baca ni ibu menerima Allah macam saya baca sekarang tu, tidak, tetapi diwayangkan nampak perbuatan kita. Maka manusia kita hanya mampu menunduk dan ketakutan. Apa yang saya nak cerita ibu menerima Allah sebagai penutup? Ustaz Azam pendek, saya pula yang panjang. Boleh panjang? Tak apa, kita ada sedia makan tengah hari lepas ni, insya-Allah. Ibu-ibu menghormati Allah Subhanahu wa taala. Di ketika kita ketakutan di hadapan Allah, kita tunduk, datang dua manusia. Datang dua manusia. Siapa manusia? Manusia ini bercakap, wahai Allah, jangan kau usir dia. Seorang lagi cakap, wahai Allah, jangan kau sentuh dia, wahai Allah. Seorang pegang kaki, seorang pegang belah kanan. Kita tengok siapa ni? Wahai Allah, kami tidak akan tinggalkan dia, wahai Allah. Sehinggalah kau mengampuni dia, wahai Allah. Ini kau maafkan dia, wahai Allah. Kita terpana, terbingung-bingung. Siapakah dua orang ini? Cuba teka. Kalau dapat, saya belanja proposal. Apa dia? Al-Quran. Tapi yang dua tu, kalau Al-Quran satu je. Cuba. Bapaknya Quran, betul. Tapi dua. Saya tak kata seorang. Dia cuba jawab. Cuba jawab. Kalau dapat jawab, seandainya yang akan belanja buku puasa. Yang jadi dua tu sebab apa? Seorang lelaki, seorang perempuan ke? Ya, dua itu adalah jelmaan daripada Allah Ta'ala sebagai kemuliaan atas sesuatu untuk kita. Tapi dua tu datangnya daripada mana? Ibu-ibu apa tu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dua itu datang daripada suratain. Suratain apa dia? Seorang namanya Al-Baqarah, seorang namanya Ali Imran. Seorang namanya Al-Baqarah, seorang namanya Ali Imran. Rupanya dua manusia, dua surah ni, suratain ni, dua surah ni. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran menjadi pembela kepada manusia. Kalau tak 30 juzuk pun cukup surah itu. 30 juzuk banyak, Ustaz. Kami tak boleh, Ustaz. Cukup surah. Boleh pun surah? Sebab tu ulama kata, sedaya upaya cuba hafal surah ni, sedaya upaya cuba hafal surah ni, sedaya upaya cuba hafal surah ni sebelum kita mati. Dan bacalah dia hari-hari, bukan hari-hari khatam. Sebab apa dua surah ni? Sebab panjang dua surah ni. Satu surah Al-Baqarah panjang dia 2 juzuk setengah. 2 juzuk setengah. Surah Ali Imran setengah. Jadi kurang 3 juzuk lebih lah. 3 juzuk 2 surah. Nak baca hari-hari panjang juga tu. Tidak. Bacalah 2 surah ini dalam tempoh berapa? Seminggu. Setiap seminggu khatam, seminggu khatam, seminggu khatam, seminggu khatam, seminggu khatam. Di samping baca Quran pula juga. Sampai kita mati, insya-Allah 2 surah ini akan berhujjah di hadapan Allah, menolong kepada mereka yang kepada dia, yang istiqamah. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi titik permulaan untuk saya, untuk ibu-ibu bapa semua, untuk anak-anak kita sekali, untuk seluruh ahli keluarga kita. Taatkan hati kita bersama dengan Al-Quran. Sebab itu tidak ada benda lain melainkan satu saja dalam pengalaman kita, iaitu Al-Quran. Kerana apa?
dalam Al-Quran ada rahmat, dalam Al-Quran ada barakat, dalam Al-Quran ada keampunan, dalam Quran ada redha Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran ada keselamatan dunia dan akhirat. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengakhiri ucapan saya tersiap daripada pagi ini dengan mohon kemaafan. Salam Al-Qadar, salam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang dapat Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa dia Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu khairun min alf syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kali 1000 bulan tu lebih kurang berapa tahun ibu-ibu? Panjang. Semua kita lah. Lebih kurang 80 kelas 82, 83 tahun. Mana semua kita dapat sekali itu pada Masya Allah. Mudah-mudahan Allah hadiah kita seperti kita beribadat sepanjang hayat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa ya rabbi bil Qur'an اشرح صدورنا يا ربي بالقرآن اشرح صدورنا وهبط لنا بذكر نصرا مؤيدا دعوتك يا رحمن يسر أمورنا بقرآنك المحفوظ في اللوح سرمدا بقرآنك المحفوظ في اللوح سرمدا فيا ربي بالقرآن يا اشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من أهل الجنة وادخلنا في رياض الجنان واجعلنا من أهل رياض الجنان بشفاعة القرآن يا ربي بالقرآن
اشرح صدورنا ويا ربي بالقرآن اشرح صدورنا وحقق لنا بالذكر نصرا مؤيدا دعوتك يا رحمن يسير أمورنا بقرآنك المحفوظ من لوح سرمدا بقرآنك المحفوظ في اللوح سرمدا قديم لا يقبل سماؤه تنزه عن قول ورعد ونياتي كلام قديم لا يقبل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونياتي أشتكي من كل داء ونور تدير لقلبي عند جهلي وحيراني فيا رب ذكرني في السر حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة وسل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل وصحابتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونياتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونياتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونياتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونياتي Ibu-ibu pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah selesai sudah akhir qasidah Fayatul Quran Kalam Qadim